Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam DAP Melaka ada buat satu resolusi yang minta bahawa kerusi dalam Negeri Melaka ni dia bagi 14 PH, 14 kepada Barisan Nasional. Untuk makluman, pilihan raya negeri yang lepas, daripada 28 kerusi yang dipertandingkan dalam Negeri Melaka, Barisan Nasional menang 21, PH menang 5 dan PN menang 2. Jadi saya nak beritahu pada DAP, masa pilihan raya 6 negeri dulu cukup bukan main susah nak bagikan kursi kamu kepada Barisan Nasional, kan? Dan ada juga kenyataan daripada pemimpin-pemimpin kamu ni dekat wilayah ni, daripada Teresa Kok and the gang, wakil-wakil rakyat, yang kata tidak akan langsung serahkan kursi kepada Barisan Nasional. Jadi di Melaka ni saya nak beritahu, boleh teruskan bermimpi. Takkan kami serahkan walau satu kursi kami kepada kamu. Kamu daripada 5, kamu nak senang-senang nak bertanding 14. Cukup mudah cakap. Dan ada juga ni naib ketua pemuda DAP nyatakan siapa saya. Yang tanyakan siapa saya. Saya jawatan tak ada tinggi lah, Cah. Mana ada tinggi sangat. Jawatan saya hanyalah ketua pemuda UMNO Malaysia yang setaraf dengan naib Presiden UMNO Malaysia. Dan juga saya adalah ketua UMNO bahagian Jasin. Dan saya adalah Esko Kerajaan Negeri Melaka. Saya adalah wakil rakyat yang menang di Don Merlimau. Dah tentulah itu saja saya. Dan bila kami petahkan hak kami, kamu nak cakap kami ni gangster pula. Jadi siapa kamu, saya nak tanya, yang bertikai kami. Dan ni yang terakhir, ketua pemuda DFC, DFC yang menyatakan bahawa saya risau ke kalau diorang nak datang bertanding. Saya langsung tak risau. Sebab tu saya katakan, kalau susah sangat kamu nak 14 boleh. Tak payah 14, 28 kamu tanding, kita lawan dekat setiap 28 kursi tu. Kamu nak lawan kat Merlimau, pun mari sini. You are most welcome to come to Merlimau. Bawa siapa kamu punya ketua DAP ke yang paling kuat dalam DAP ni, bawa bertanding di Merlimau. Ataupun kalau yang lain-lain tu takut, kamu aja boleh bertanding kat Merlimau. Saya mengalu-alukan kehadiran kamu bertanding kat Merlimau. Kita tengok. Sebab apa? Pantang anak jantan Melayu untuk mengalah sebelum bertempur. Saya mengalu-alukan, panggil kamu punya pemimpin DAP yang paling kuat sekali datang bertanding dekat Merlimau. Dan kalau semua orang tak berani, kamu pun boleh datang bertanding kat Merlimau. Kita jumpa dekat Merlimau. Kita tengok siapa yang dipilih oleh rakyat, siapa yang menang, siapa yang kalah.